Ayo beramai-ramai ke Pika Arena Batu untuk menyambut Hari Malaysia tahun 2025. Baik, yang dibawakan khas pada tuan-tuan dan puan-puan oleh anjuran Pejabat Penerangan Daerah Sabah Amprai Utara. Sama-sama dengan kita pada petang ini adalah Puan Faridah Hani selaku Pegawai Penerangan Daerah Sabah Amprai Utara, dan bersama-sama dengan kita adalah anggota-anggota daripada Bomba Bagan. Tujuan utama kami ke sini adalah untuk melaksanakan sembang santai dan juga untuk menyantuni bomba Balai Bomba dan Penyelamat Banduas. So saya rasa ni pertama kali kami ke sini. So terima kasih banyak-banyak di atas ruang dan peluang pada petang ni. So kedua program yang Jabatan Penerangan Daerah SPU lakukan, insyaAllah kita akan beri komitmen dan sama-sama menjayakan dalam istilah win-win situation. Malaysia madani, rakyat disantuni, timur, barat, selatan dan Kami dari Balai Bomba dan Penyelamat Banduas ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia tahun 2025. Malaysia. Satu hati walau berbilang bangsa kan bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia 2025. Satu jiwa tak kira apa warna.